Hai semua,ยินดีต้อนรับสู่ไทยซันไต่ค่ะ Di video cluster consonant yang lepas, kita dah belajar tentang leading consonant, hor hip and oang sebagai silent consonant. Kali ini, kita explore sikit lagi tentang hor hip sebagai silent consonant dalam suku kata. Ia mungkin muncul di depan 8 konsonan kelas rendah, iaitu ngongu, nonu, yoyak, loling, yoying, moma, rorua, and wawan. Contohnya, ngok, ya, mi, ma, yut, read, lai, and wat. Okey, jom kita tengok. Ingat lagi tak apa fungsi hor hip dalam suku kata? Ya, kemunculan hor hip dalam suku kata adalah untuk mengajak semua huruf konsonan kelas rendah mengikuti peraturan penentuan nada daripada huruf konsonan kelas tinggi. Kita dah belajar cara menentukan nada tanpa tanda nada dan nada dengan tanda nada di video sebelum ni. Jadi, formula penentuan nada yang sama juga akan digunakan untuk menentukan nada bagi suku kata yang ada hor hip di depannya. Kita hanya tengok pada formula konsonan kelas tinggi dan konsonan kelas rendah saja bagi menentukan nada suku kata yang ada hor hip, iaitu bila suku kata ada hor hip di depannya, maka semua konsonan dari kelas rendah kena ikut peraturan penentuan nada dari konsonan kelas tinggi seperti ini. Contoh, nu, nonu, konsonan awal kelas rendah. Sarak u, vokal panjang, suku kata hidup. Maka nadanya jadi nada bangkit atau siang catawa, bukan nada datar lagi kerana ada hor hip di depan nonu. Ya, yoying, tanda nadanya maitho. Maka nadanya jadi nada jatuh, bukan nada tinggi lagi kerana ada hor hip di depan yoying. Itu saja. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda rasa video ini menarik, jangan lupa like dan subscribe untuk video seterusnya. Bye-bye.